Assalamualaikum semua. Macam mana kalau saya cakap, Al-Quran dah tahu pasal pembentukan awan lama sebelum wujudnya ilmu kaji cuaca moden? Nak tahu tak? Jom kita tengok sama-sama. Dalam Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 4 atau 3 ada sebut, tidakkah engkau melihat bahawa Allah mengarah awan, kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikannya bertindih-tindih, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Hebat kan? Tapi, macam mana sebenarnya semua ni berlaku ya dari segi sains? Begini, hujan ni sebenarnya bermula dengan satu proses yang kita panggil kondensasi. Proses ni berlaku bila udara yang panas naik ke atas. Bila dah sampai atas, udara tu jadi sejuk. Udara sejuk ni tak boleh pegang banyak wap air. Jadi wap air tu pun bertukar jadi titisan-titisan air yang sangat kecil. Titisan-titisan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan yang kita nampak kat langit tu. Lepas tu, angin pula akan tiup awan-awan ni. Kadang-kadang awan-awan kecil ni akan bercantum dan jadi awan yang lagi besar dan tebal. Awan besar ni kita panggil awan cumulonimbus. Bila titisan-titisan air dalam awan tu dah jadi makin banyak dan cukup berat, tarikan graviti bumi akan tarik ia jatuh ke bawah. Itulah dia hujan. Jadi, nampak tak? Dari firman Allah dalam Al-Quran sampailah ke kajian sains moden, kisah macam mana hujan terjadi ni memang satu gabungan ilmu yang sangat menakjubkan. Jadi, teruskanlah rasa ingin tahu dan belajar benda baru setiap hari ya kawan-kawan.